Perpaduan masyarakat pelbagai kaum di negara ini semakin terjalin dan terbukti menerusi amalan kunjung mengunjungi pada musim perayaan, khususnya Hari Raya Aidilfitri. Malaysia, sebuah negara yang unik kerana dibina atas kepelbagaian kaum, budaya dan agama. Di sebalik perbezaan ini, wujud satu kekuatan yang menyatukan kita semua iaitu kesepaduan sosial. Kesepaduan sosial bukan sekadar hidup bersama secara aman, tetapi tentang kepercayaan, rasa kekitaan dan nilai-nilai sejagat yang mengikat kita sebagai rakyat Malaysia. Dalam video ini, kita akan meneroka maksud sebenar kesepaduan sosial, memahami teori-teori penting di sebaliknya, serta melihat cabaran dan langkah untuk mengekalkan keharmonian dalam masyarakat majmuk Malaysia. Orang ramai berhimpun di Stadium Merdeka, wakil-wakil dari segala kaum dan golongan, dan istiadat pemasyhuran kemerdekaan berlangsung dengan gilang gemilangnya. Malaysia telah melalui perjalanan panjang dalam membina perpaduan. Dari era penjajahan ke peristiwa 13 Mei 1969 hingga kepada dasar-dasar seperti dasar ekonomi baru dan rukun negara, setiap langkah ini membentuk asas kesepaduan sosial kita hari ini. Namun, cabaran baru terus muncul. Globalisasi, jurang ekonomi dan pengaruh media sosial menjadikan hubungan antara kaum semakin kompleks. Di alam maya, salah faham mudah tercetus manakala dalam dunia sebenar, nilai saling menghormati kadangkala semakin pudar. Maka, memahami konsep dan teori kesepaduan sosial amat penting untuk kita kekal bersatu sebagai satu bangsa Malaysia. Kesepaduan sosial ialah asas kepada keharmonian negara. Ia bermaksud keadaan di mana masyarakat hidup secara aman, bekerjasama dan saling menghormati tanpa menghapuskan identiti masing-masing. Dalam konteks Malaysia, semangat ini jelas dilihat melalui sambutan Hari Kebangsaan, rumah terbuka dan program komuniti yang mempertemukan rakyat dari pelbagai latar belakang. Kesepaduan sosial menjadikan kita kuat bukan kerana kita sama, tetapi kerana kita berbeza, namun tetap bersatu. Dalam bidang sosiologi, terdapat beberapa teori utama yang membantu kita memahami proses kesepaduan sosial. Teori fungsionalisme melihat masyarakat seperti tubuh manusia, di mana setiap institusi seperti keluarga, pendidikan dan ekonomi memainkan peranan penting bagi memastikan keseimbangan sosial. Teori konflik pula menyatakan bahawa ketidaksamaan dalam kuasa dan sumber boleh menimbulkan pertentangan, tetapi konflik ini juga mampu membawa perubahan positif seperti keadilan sosial dan peluang yang lebih saksama. Akhir sekali, teori interaksionisme simbolik menekankan bahawa makna sosial terbentuk melalui interaksi harian antara individu. Apabila kita bertegur sapa, bekerjasama atau meraihkan budaya bersama, kita sebenarnya sedang membina jambatan kesepaduan dalam kehidupan seharian. Walaupun kesepaduan sosial di Malaysia kekal stabil, banyak cabaran masih wujud. Isu perkauman, jurang sosioekonomi, pengaruh negatif media sosial, sistem pendidikan terpisah, serta isu agama dan politik yang sensitif, semuanya berpotensi menggugat keharmonian yang kita bina. Namun, masih ada jalan untuk memperkukuh perpaduan. Pertama, pendidikan perpaduan harus diperkasa melalui aktiviti integrasi pelajar dan kurikulum yang menanam nilai hormat dan toleransi. Kedua, kerajaan perlu memastikan keadilan ekonomi dan sosial agar semua kaum mendapat peluang yang seimbang. Ketiga, pengawalan terhadap kandungan media sosial penting bagi mengekang penyebaran fitnah dan provokasi. Dan yang paling penting, masyarakat sendiri perlu aktif melalui program komuniti, sukan dan gotong royong untuk mengukuhkan hubungan dan saling memahami. Bagi memastikan kesepaduan sosial terus kukuh di Malaysia, pelbagai langkah perlu dilaksanakan secara berterusan dan menyeluruh. Pendidikan perpaduan harus menjadi asas kepada pembentukan masyarakat yang menghargai kepelbagaian. Melalui kurikulum dan aktiviti sekolah yang menekankan nilai hormat dan toleransi,
generasi muda dapat dibentuk dengan semangat kebersamaan sejak kecil. Selain itu, keadilan sosial dan ekonomi perlu diberi perhatian bagi mengurangkan jurang antara kaum dan wilayah. Peluang pekerjaan, pembangunan seimbang bandar dan luar bandar, serta dasar inklusif akan menjadikan setiap rakyat berasa dihargai dan dilayan dengan adil. Dalam era digital, kawalan terhadap penyebaran maklumat palsu dan ujaran kebencian di media sosial juga amat penting. Literasi media perlu diterapkan agar masyarakat lebih bijak menilai maklumat serta mengelakkan provokasi perkauman. Akhir sekali, penglibatan komuniti dalam aktiviti kejiranan dan program perpaduan seperti gotong royong, sukan dan sambutan perayaan bersama akan terus memupuk semangat kekitaan. Usaha ini membina jambatan antara kaum dan memastikan keharmonian sosial kekal terpelihara untuk generasi seterusnya. Merdeka! 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 Kesepaduan sosial bukan hanya tanggungjawab kerajaan, tetapi amanah setiap rakyat Malaysia. Dengan memahami konsep dan teori kesepaduan sosial, kita dapat membina masyarakat yang lebih adil, bertoleransi dan saling menghormati. Pendidikan, dasar kerajaan dan peranan masyarakat semuanya saling berkait dalam mengekalkan keharmonian negara. Akhirnya, biarlah kepelbagaian menjadi kekuatan, bukan pemisah. Bersama, kita kukuhkan perpaduan demi sebuah Malaysia yang harmoni, sejahtera dan berjiwa besar.